Percayalah, Tok. Banyak duit dalam uncang tu. Betul? Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Nak kaya bukan senang. Kena rajin. Tu binatang apa? Nama pendek dia T-Rex. Lah, ya ke? Jadi, semua ni dinosaur lah. Ya. Kau selamat kat sini. Duduk sini diam-diam. Jangan pergi mana-mana, tau. Yeay! Hai burung. Inilah nasib malang korang. Kena tahi burung. Tak percaya lagi. Untuk aku, kongsilah. Aku tak rasa pun Ya! Saya penyelamat! Wah, hebatnya. Bergaya. Saya mau jadi bomba. Nanti. Nak yang ni. Mau beli ni ya? Boleh. Mari pergi depan bayar. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati jalan, Macam mana? Mau beli kipas? Tak mau? Tak apa. Ini pembakar roti. Sangat bagus. Tengok. Tak mau juga? Tak apa. Ya? Akak panggil kita orang? Ish. Alamak, macam mana ni Upi? Upi lagi. Pi. Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, Macam mana nak bawa balik ni Upin? Banyak sangat. Tak apa, korang Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada, ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Nak cuk tempat. Takut nanti ramai orang. surau baru kan besar dan luas. Aku tak rasa pun. Nanti kita boleh pulang. Datanglah beramai-ramai dan rasakan sendiri keenakannya. Okey. Boleh minta komisen ni. Sini datang. Tolong Uncle. Cepat. Baik, Uncle. Akak bawa batu ke?